Rugi lah kalau tak rakam. Balik kanan itu masa nak pergi bumi tu ada budak umur 12 tahun hak usul dia cikgu lah. Dalam proses peningkatan bateri. Rugi lah kalau tak rakam.
Kita siapa lagi? Oh. Jalan tu ada bukit kami depan tu malah tu lalu. Kalau ada bukit ada nama jenazah kat mati. Kalau ada laut dia. Apa nak? Oh ni rumah dulu. Ni. Ini rumah asal ni. Rumah pondok. Pondok. Asal. Pondok ada sebuah tengah. Dulu tak ada asrama. Ui, berapa biji je? Ni. Ya. Masa tu dalam ni ada berapa orang? Ni pondok apa? Orang dulu simpan padi bukan orang duk. Oh, simpan padi. Dia mau kata orang duk dalam lah. Mau orang duk dalam ada lah ni tempat ni bukan tempat pondok orang duk ah ni. Bukan duk mengaji. Tempat simpan bekas lah. Simpan apa? Padi. Simpan padi. Tak buatlah pondok. Orang apa? Asrama tak ada lagi masa tu ada budak Tino joh-joh nak mari ulang alik tu jauh. Dah dia buat pondok duduk sana dulu masa jadi tu. Bila jadi lepas jadi tu kami usung nak mari duduk sini. Sebab nak menikah anak kan payah. Usung-usung dia tak boleh keluar dah sebab dia renah kan. Tu buat duduk sini buat kenangan lah orang nak mari tengok. Peluruk tu papan tu makcik simpan dulu bila nak buat lek buah balik. Buat macam asal lah. Hak tu asal hari tu lah tu. Hak lain tambah-tambah. Makcik ni siapa? Isteri dia. Isteri dia. Oh, Ni isteri. Isteri. Yang tempat yang itu tu kan mana yang betulnya masa yang Di sini tempat yang yang ni ni. lah. Dia lagi jalan depan ni yang tu. Depan ni. Ni 12 orang mati ni. Rumah ni pun dulu duk sana sikit. Rumah ni rumah alam, rumah baru ni rumah pas-pas tadi hak atas tadi. Atas ada duk sana sikit, depan sikit. Duduk depan ke pokok nyok tu kat situ. Duduk dulu. Lepas tu dah mereka buat lebuh raya subuh kan. So tolak masuk rumah pakan tu kan. Lebuh raya dia yang burung kekupan tu parit tu baru buat dulu masa dulu tak ada lagi. Buat Maknanya lokal. dia boleh sikit lah asal dia sikit. Dia minyak untuk lalang. Tak ni rumah lampu baru ni. Bagus. Pok ni dulu pok pisang aja. Pok pisang besar tanah pisang sama. Dia masa tu pisang habis kena tembok itu pisang mati habis. 12 orang kat sini. Sini 12 orang dalam kampung ni cikgu Ustaz Mak Asad. Cikgu PN di sini Jalan Raya. Jalan raya tu. Dia awal ikut 9 je tembok dah. Lepas tu seorang Ustaz Mak Asad dia kena di dalam kampung. Jadi 14 lah semua. 14 orang. 14 orang hari jadi tu. Lepas tu 2 bulan. Orang kampung ni. Anak murid dia lah. Semua orang sini. Orang ni mata-mata dia mau duk mari dengan kuliah kan. Yalah. Dia tak isau pergi mana dah. Boleh nak dekat dia tak boleh pergi mana lah. Tu kan duk mari dengan kuliah lah. Pagi-pagi buat kuliah lah. Hari tu pun buat kuliah lah. Dia dari malam lagi dia. Dah 2-3 hari dah dia mau nak ambil dia tak. Lama dah nak ambil tapi dia tak bisa dia tak ada salah. Dia dulu kerja pusat Cina 2 tahun. Betul pelik Libya. Kerja tu 2 tahun. Lepas tu dia minta 2 tahun Libya nak letak jawatan. Lepas tu orang tak beri apa lah, tak ada lah. Nak beri perpasang pondok. Dia buti-buti tu. Dia kerja kat kampung, kerja ceramah tu lah. Hari-hari duduk tu lah. Mengajar ceramah. Pukul 7 pagi, klik tak klik pukul 2 pagi. Itu selalu. Tapi orang nak ambil tak boleh ambil. Duduk di jalan dia mau duduk. Masa tu Mak Sabu nak takak mula tu. Nak ambil dah masa tu. Dia tak boleh ambil. Dia duduk ceramah tak pernah ada rumah. Tapi Tuhan tak boleh nampak tu. Duduk ceramah duduk. Lama dah depa jari masa tu dah. Ha? Dah 3 bulan sebelum tu lah. Nak ambil tahun dah. Masa makcik mengandung nak cik tu 7 bulan dia mari kepung dah, mari malam. Tapi tak boleh. Tak boleh nak ambil. Orang orang cuti sekolah masa tu tapi polis tak boleh ambil. Orang kampung tak banyak mana ni. Pakat mari tu polis lari je. Lepas tu duduk ni lah nak ambil tak boleh. Tadi mau buat racan lah. Ambil orang bawa mari dengan pengusung tu semua siap di mana ni. Racan siap dah. Tengok dalam kita pun tengok kat surat khabar je lah. Kita tak ada sumber lain. Umur apa ni? Umur saya 47. Dia sama tu dengan Syah. Pak lagi masih Atau Syah? Masa kecil tu 47. 47. ingat ada tunjuk kat ATM lah yang live tapi tak tahu lah dia tapis apa semua kan.
Yang masa yang dia tunjuk kat TV yang masa waktu tu live kan. Yang live Masa yang tu banyak orang tembok apa semua. orang tak percaya, orang kata jahat dah baru-baru kan. Dah lama baru kan. Tahun 85. Jadi tahun 38 tahun dah. Ya, Tahun 71 je kot. Dia satu. Anak nombor 277. 8 tahun. 8 tahun tak tahu. Anak nombor 277. Anak makcik. Tak Saya sulung tak 76. support lah ya. Tapi ingat lah masa kecil tu ada kat TV. Ada lah, Lepas tu tu nampak kat TV. duk buat apa. Ya. Pak di Selangor hak usul dia cikgu lah. Khusus. Hak kata hak pensan tu. Nogah dia tak sedar apa dia kan. Umur 10 bulan masa tu. Dengan hak tadi 3 tahun. Lepas ada sini masa gas tu buat lari keluar. Masa gas buat lari. Masa makcik dia pensan tu saya makcik buat mari kat ustaz duduk sini. Ustaz dia baca Yasin semayang ajak ni. Mari ustaz kata apa. Lepas tu dia buat dulu pokok kopi banyak ni kan. Dia buat di pokok kopi. Japi-japi dia kopi kalau makan hak tu kan. Gas. Dia tahan tidur tak boleh. Dia tahan tu masa tu dia bawa lari anak keluar. Kami dah pun nak tembak dengan peluru kan. Masa tu dah bawa lari-lari anak tu duduk sat depa. Ustaz duduk depan ni ustaz tu kalau masa tu depa kata dia masih sampai di tempat nak ke bumi ustaz di Parit Panjang. Masa tu kami kena tahan dia tak ada waris-waris kan. Tok guru dari Umar Zuhdi dari Panjang tu lah bawa simpan situ ada seorang. Ayah tu anak dia meninggal sepupu ustaz. Lepas tu dia lagi kenal mayat tu duduk balik tanah situ masa nak ke bumi tu ada budak umur 12 tahun lelaki nama Nizam. Dia sampai-sampai tu dia sedar masa tu. Dia pun cucuk ubat dia. Sampai situ mak dia dalam tahanan makcik ayah dia tengah tahanan 42 hari mak ayah dia 2 bulan 7 hari sama makcik tapi tak sekali lah laki-laki dia pun lokat-lokat perempuan duduk sekali. Habis kecil ayah dia mati 27 tahun. Tu ada umur kedai tu. 27 tahun dia setahun 5 bulan duduk tahanan dengan kami. Dia kena 42 hari dengan mak dia. Ayah dia paling muda. 27 tahun umur paling muda. Dia balik-balik itu dia sedar. Lepas tu orang di tempat makan tu lah tolong duk jaga dia. Mak dia dalam tahanan kan. Bila tu baru mak dia balik. Mak dia pun meninggal dah baru dia sakit. Dia paling muda. Dia kata mati kan. Dia pun nak tahan sementara nak sampai kan. Cucuk ubat lah. Dia kata mati tu. Dia suruh mencak dulu tu lah dia bukti tu sesak tu. Makcik kena kan. Makcik kena 2 bulan 7 hari. Dari Tanjung Paris hari semalam tu pergi camp PPS tu soal siasat 17 hari. Itu harta penjara Lostar. Dalam penjara tu buat hijau lah. Masalah tahanan tu dia pun jamu elok lah. Lok ayam, ikan besar-besar dia pun buat gulai. Singkuh dia isi kan. Hari-hari lok ayam. Daging lah masalah tahan. Dalam di penjara tak ada dah. Jaga tu makan ikan terbenung tu cekok. Dengan tulang-tulang pun makan. Lapar kita duduk situ tak kena soal siap-siap apa dah. Cuma duduk dalam tu tak kena buat kerja lah. Dia dengar suara kereta ni. Dia buka dawai kan. Dawai kawat kan. Tembok naik tinggi tu nak tengok apa nampak burung lah. Pagi-pagi keluar suruh menyanyi negara aku. Dan tu ramai-ramai menyanyi ada lah di Puhajar lah. Lepas tu selalu macam orang besar-besar lah mari nak bilang lah bantuan ni berapa hari ni berapa dia kena bilang masuk rekod buku lah kan. Tapi tuan-tuan tu tuan Allah tuan bakar tu dia pun orang besar kan. Tuan Allah tuan bakar tu dia tak masuk bila kami ada situ. Dia pun kata siapa tuan Allah tuan bakar tak masuk kira bantuan dia tak ada tengok orang Mali sebab orang Mali tak salah. Rupa-rupa mak tuan bakar tu ketua muslimat negeri Kedah. Tu dia tak boleh masuk. Depa tu dah tak berakhir ni tak jahat. Depa tak masuk kira. Malam-malam pun tak masuk. Depa hanya bantuan berapa semua. Tu dia kan. Malam-malam kita tidur kan depa ronda lah. 4 jam sekali ronda. Tengok bantuan ni macam mana. Itu hari-hari tu lah. Kami esok nak bebas. Dari 25 tu nak bebas. Tahun tu lah. Tahun masuk penjara lah. Tiba-tiba ni bebas dah. Depa tu. Pasal masa kami bebas awal tu kena tahanan awal tu 42 hari orang mari mik dengan band orang tak tu dia pun kata kami ni jahat orang mari mik dengan band dia pun makan lembu poiko di Batu 16 Pondok Pak Yor tu kan poiko lembu makan situ dia pun takut kami pun dia pun sembunyi macam tu lah hari ni nak bebas esok nak bebas ini bebas dah bebas cara mengejut kami tak cukup
balik dengan tak ada duit sebit, dia pun tak nak bagi duit dia menjara dekat. Kami pun tak ada duit. Nak tak mau hantar, kita kan pandai nak keluar pergi cari taksi kan. Yalah. Kami suruh dia pun hantar kata nak bagi RM10 seorang, kami 4 orang tu. Keluar lepas itu kan. Dia tak pergi cari tak taksi pun. Nasib baik betul lah makcik duduk tunggu tu, taksi mari. Taksi mari tahan taksi. Taksi kata ada apa makcik, kami nak balik boleh tak ni. Kami tak ada duit sekupang pun. Nak balik ke mana? Nak balik ke Mika Baling. Mari penjara. Penjara apa dia tanya? Kita bak malih orang tak apa dia kata. Dah heboh dah kita bak malih kan. Lepas tu naik taksi tu balik Kok Sek tu. Balik Kok Sek tu tengok macam mana orang rumah ni. Duk masa dalam jara tu ada buat kelas agama. Ada ustaz tu dia meja kita. Lepas tu percakap dia kata kalau orang Mali nak mari dengar kuliah saya boleh lah. Makcik pun masuk kelas dia tu kan. Dia cerita dia tu orang sini kan nak mengaji kan. Nak mengaji bantuan pun ni. Pak orang ni tak mengaji. Dia kata bila kita mengaji buka radio. Dia tak boleh dengar hak kita ajar hak agama ni dia kata. Lepas tu dia tanya makcik. Hak mana satu bini ustaz? Dia cerita lah. Dia kata saya kenal makcik Ustaz Ibrahim dulu dengan kami mengaji kat Senor dia kata. Tapi dia tak kelas sekali Ustaz Ibrahim ni kelas sikit. Tapi dia pandai makcik. Lawan pidato semua menang dia. Menjajah negeri ni sikap makcik tak percaya dia cerita macam-macam. Saya pergi rumah makcik hari-hari orang ramai makcik, ibu-ibu kan dia makan dia. Orang ramai dia pun nak buka pasti ni nak panggil Yusuf Rawa dia kata. Orang ramai dia kata, betul kau ustaz ni. Pasal apa panggil Mawalak ustaz? Sebab dia kecil sampai Mawalak tapi dia tua pada saya. Oh dia berani makcik, dia bagus kata. Dia tu dia tak ada salah makcik, dia bagus. Kalau saja dia pun gitu. Makcik tak percaya, dia tanya, dia cerita pun. Lepas tu betul lah makcik bebas pergi balik tengok dah orang ramai semua. Di rumah ni pun letak tabung dia kata duit. Tapi makcik balik sekupan tak ada. Duit nak. 5 duit tak ada. Tak tahu. Lepas tu balik dia mari sini. Mari nak sedekah ke batik perempuan dia, kami buat itimok pasti tu seluruh Kedah seluruh dah. Bini dia duduk di dekat surau tu, dia nak sedekah buat tu. Dia ni saya makcik, saya dalam jara. Aku minta maaf ustaz lah. Ustaz duk cerita pun dalam jara tu. Makcik tak percaya. Balik-balik pun makcik baru percaya. Makcik tak percaya tu ada kesempatan kau nak tengok kita. Minta maaf ustaz dia pun tak apa. Kita saya tahu tu. Dia makcik mari. Betul lah ustaz kata pun. Di sini tak ada upuk lah tu. Masa baru-baru tu orang ramai. Tahun 87. Tahun 85. Tak. Jadi dah. Pasang ni. Peluru tu. Mama promised me a mockingbird, and each note that she sings kind of reminds me of her. A brand new bottle tucked away behind my seat, and if I get pulled over, I'll pretend it's not for me. There's a problem here, but it's not yours, it's his. And every day he'll wake up longing for your kiss.
There's gotta be more to live for in a lonely town like this. The stores are closing and friends have lost their shirt. Although I know it's fucked up here, it probably could be worse. I count my blessings, I guess I'm lucky I've got the work. And it seems like we're happy, at least I know we were. There's so many things to be angry about, and my phone won't ring unless I call you out. But the kids seem good and that'll do for now. There's gotta be more in store for this lonely town. Set my hands down on the table and just breathe. No one's forcing me to stay, but I can't leave. And I keep doing what I can to find relief. Just stay with me. Let's be honest with each other from now on. And I took things for granted, now so much has gone. And I keep treading water, trying not to drown. I miss the people I know in this lonely town. I hope they know I love them, even if I'm not there now.